Sebab apa kita pilih Solomon? Sebabnya kita bukannya kira siapa pilih Solomon tu. Kita kira mengapa kita pilih tempat tersebut Solomon ni signifikan apa? Sejarah. Di situlah di tempat Solomon ni lah dua perkara yang penting berlaku. Yang pertama pengisytiharan yang di-Pertuan Agong yang pertama buat di situ. Yang kedua persidangan parlimen yang pertama juga buat di Solomon tu juga. Persidangan parlimen? Ya, parlimen di situ. Ramai orang tak tahu bahawa itulah dewan tu ialah dewan parlimen yang pertama. Jadi tempat itu memang tempat yang bersejarah. Saya kata pengisytiharan yang di-Pertuan Agong yang pertama, yang kedua pun tak salah kat situ juga. Persidangan parlimen yang pertama pun dekat situ juga. Jadi sebab itulah kita nak ambil balik semangat semangat kita mencapai kemerdekaan dengan semangat 153 ni. Jadi tak ada timbul siapa punya, tak ada soal. Yang penting tempat itu tempat yang bersejarah bagi kita.